Terima kasih tau yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni tau. Tak tengok lagi video-video sebelum ni. Boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramin koleksi video produk-produk yang saya guna dan saya pakai. Bolehlah nak tengok tu. Ataupun nak beli produk nak tengok tu kan. Boleh beli. Untuk video kali ni saya ada beg silang tau. Beg silang ni dia kalis air. Dia punya kualiti reka bentuk ni dia memang kalis air. Okey, dia punya jenama dia jenama sniper macam ni. Okey, dia punya reka bentuk corak ni geometri lah. Okey, boleh tengok lah dia punya corak ni corak geometri. Untuk pilihan yang saya ada ni black geometri lah. Dia ada dua saiz, large dan juga small lah. Untuk yang saya ada ni large black geometri. Dia ada banyak pilihan warna dan juga saiz lah. Dia ada large dan juga small. Untuk pilihan warna dan juga design pun boleh pilih. Banyak design dan corak warna yang ada. Okey, untuk beg ni dia ada tali selang macam ni lah. Jadi kita boleh lah pakai untuk pakai dekat kita punya bahu ke. Ataupun nak buat beg pinggang ke. Ataupun nak buat beg tangan pun boleh. Boleh buat beg tangan. Okey, di bahagian tepi ni pun ada tali pemegang yang macam ni. Untuk bahagian ruang yang boleh diisi pula, untuk bahagian depan dia ada satu zip ruang yang kat dalam ni yang kita boleh isi lah. Untuk bahagian tengah pun dia ada ruang berzip juga. Okey. Dia ada dua zip tau. Di sebelah ni pun ada lagi satu zip. Untuk bahagian dalam luas lah, kita boleh isi apa-apa barang yang kita nak isi. Dan juga dia ada bahagian ruang di tepi ni. Kita juga boleh isi apa-apa bahagian di tepi ni. Okey, untuk bahagian belakang pun ada ruang yang berzip juga. Yang kita boleh isi apa-apa. Sesuai lah untuk lelaki yang nak pakai beg selang bahu tu. Boleh pakai beg yang macam ni. Saya tak mau guna tali ni, kita boleh tanggalkan dia lah. Kita boleh buang tali ni. Okey. Kita boleh tanggalkan tali ni. Lepas tu ataupun kita nak bawa macam ni saja pun boleh. Dia ada tali pemegang kan. Boleh. Ataupun kita nak bimbit ataupun nak kapit ke boleh. Boleh lah pakai beg selang yang macam ni. Nak guna tali dia pun boleh. Okay. Warna dan corak pun ada banyak pilihan warna dan corak yang kita boleh pilih. Saiz pun ada dua saiz, large dan juga small. Untuk yang saya ada ni black geometri lah, large. Sesuai lah untuk yang nak pakai beg selang tu. Boleh beli beg selang yang macam ni. Okay, itulah dia untuk video kali ni. Beg selang. Boleh pilih warna dan corak design yang ada. Saiz pun ada dua saiz, large dan juga small. Nak beli boleh tekan produk kat bawah ni. Ataupun nak beli produk-produk yang lain. Baju kemeja yang saya pakai ni. Perfume yang saya pakai ni. Romano. Ataupun minyak rambut yang saya pakai ni. Minyak rambut kelapa dan juga rosemary dan juga peppermint. Nak beli mikrofon yang saya guna ni. Mikrofon tanpa wire. Ada dua mikrofon. Dia ada receiver tu kita boleh pilih. Sama ada nak Type-C ataupun iOS. Connect ke kita punya kamera smartphone kita. Jadi mudahlah nak guna mikrofon tanpa wire yang macam ni. Kita boleh charge dia guna USB Type-C. Nak beli beg ni ataupun produk yang lain boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe ataupun langgan. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.